Untuk bahagian ni, kita boleh angkat tangan macam ni. Lepas tu, kita pusing. Press. Korang, Mila nak pergi solat jap tau. Alamak, salah ke cakap nak pergi solat? Solat? Wow, bagus ni Mila. Awal solat. Kan, macam inilah pelajar contoh. Lina, awak pilih lagi. Kenapa saya je? Awak pun kenalah jadi macam Mila juga. Mila pergi dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Amin. Wow, bagus ni Mila. Awal solat. Macam inilah pelajar contoh. Mesti dia ingat Mila belagak baik. Okey, Mila dah ada ni. Jom mula berlatih. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Kita akan berehat untuk 15 minit ya. Untuk pelajar Muslim, kita ada sediakan ruang solat di sana. Kita belum solat lah. Jom solat. Oh, dah masuk asar. Wow, bagus ni Mila. Awal solat. Nak cakap macam mana ni? Takkan nak cakap solat. Nanti mesti kena pergi lagi. Mila, nak pergi solat ke? Tak. Tandas. Aduh, apa saya nak cakap ya je? Nak pergi tandas Nak ikut? Nak juga? Okey. Jom. Jom, Mila. Aduh. Mila, okey ke? Okey je. Kenapa Mila ni lama sangat? Sakit perut kot. Luna, Sarah bagi tahu saya tadi nanti ada pelajar baru. Wah, bestnya. Harap-harap dia... Kenapa Mila basah-basah ni? Kita buat sama-sama. Ya, betul. Boleh buat macam ni. Sekarang. Mila nak pergi mana ni? Nak pergi... tak pergi mana, cikgu? Tolong cikgu boleh? Boleh, cikgu. Dah lambat ni nak solat. Ya Allah, tolonglah.
latihan bola tadi. Huh? Mila, kenapa ni? Mila nak pergi solat. Pergi je lah. Tapi Mila segan lah nak minta izin keluar. Kenapa pula? Bukan buat benda salah pun. Nanti dia orang cakap Mila ni belagak bagus pula sebab jaga solat. Kita memang kena jaga solat kan? Betul juga. Solat kan wajib. Kenapa nak takut? Cuk. Test. Korang, Mila nak pergi solat. Korang semua dah solat? Jom solat. Oh, terima kasih ingatkan. Jom kita pergi solat. Jom pergi. Nak ikut juga. Nanti kalau Mila nak solat, ajar lagi sekali tau. Okey. Korang, jom solat. Okey. Dah salah. Jom solat. Jom! Assalamualaikum adik. Cerita next aku ni adalah pasal Tata tadi. Awak sakit ke? 12 November. Telah laju lah. Over cikgu dia kalau denda. Ni kira okey lagi lah. Dia nama ada submit blood test kat kita orang minggu lepas. Mama, pergi kerja. Ini hexagon ni bukan saja hexagon ni. Ini lagi-lagi benda kecil macam ni, dia punya error. Apa air terkejut ni? Class. Tahniah kepada peserta pusingan akhir pertandingan Ibnu Sina Junior yang ke-31. Wow, gempaknya. Alhamdulillah. Tengok ni. Mesti boleh menang ni. Mila dapat rasakannya. InsyaAllah. Apa ni? Mina pun masuk juga tau. Apa? Mila boleh je menang seorang. Tapi peraturannya kena berdua. Kalau nak Mina tolong-tolong boleh je. Punya dia boleh tukar-tukar. Tak apa kot. Mina tolong ni je. Wow. Nak hafal semua tu? Memang taklah. Okey. Mina tolong bacakan soalan je. Lepas tu tengok betul ke tak? Okey. Soalan pertama. Tak. Tak nak. Pilih je lah mana-mana. Deoksiribonuklear acid. Okey, DNA. Nuklear. Macam mana nak sebut ni? Itu DNA. Sekejap. Soalan ni ada pilihan jawapan ke? Jantung kita ada A. Janganlah tunjuk. Yang kedua bukaan. Jangan kacau lah. Hypothalamus, thyroid dan muka Mila tadi kelakar. Dengar ni, Mila tahu Mina rasa pertandingan ni tak penting pun. Tapi
Mila nak menang. Jadi, masa pertandingan nanti, Mina duduk je elok-elok. Dan jangan buat benda pelik. Faham? Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Selamat datang ke pusingan akhir pertandingan Ibnu Sina Junior. Menampilkan dua kumpulan yang sama hebat, OH dan MM. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tanpa berlengah lagi, soalan pertama. 10 mata. Gabungan oksigen dan hemoglobin membentuk substans merah terang yang dipanggil Oksihemoglobin. Senang. Oksihemoglobin. tepat. 10 mata untuk OH. Saya jawab dulu. Hello. Alahai, Mila tak unmute. Untuk soalan seterusnya, Okey, sedia. hypothalamus, thyroid dan Mila tahu. parathyroid adalah kelenjar Kenapa tak boleh? dalam OH. Sistem endokrin. Yeay, cantik lah. Woohoo. Sudah duduk je kan? Tak kata pun tak boleh bersorak. Tepat sekali. Tepat lagi. Ya, itu benar. Betul. Lah, dari tadi tak pasang mic. Dan betul. Kenapa boleh jadi macam ni? Apakah kesan pengambilan garam yang terlalu banyak dalam pemakanan? Kalau terus macam ni, Mila boleh kena tekanan darah tinggi. 20 mata untuk MM. Alhamdulillah. Pecah telur. Akhirnya. Sakit. Dah lah. Cukup. Sayangnya. Apa dia? Okey, dengar. Mila memang bijak. Terbaik. Tapi, kadang teruk juga. Semuanya salah benda-benda ala ni. Mina kan ada? Mina boleh tolong. Okey. Macam itulah. Mila boleh benang punya. Bismillah. Saya terlalu reka. 373 Kelvin. Saya ingatkan boleh je menang seorang diri. Tak balas eksotermi. Pemajar wafat. Rupa-rupanya saya perlukan bantuan. Jap, Mina buat. Ya! Silver chloride. Betul. Yeay, cahayalah Mina. Terima kasih. Hadza min fadli Rabbi. Untuk 50 mata yang akan menamatkan perlawanan, soalan terakhir adalah... Bola sepak mempunyai berapa banyak heksagon? Dan nyatakan warnanya. Ingat tahu, ini jenis bola sepak yang standard digunakan. Kira tak dapat jawab punya lah. Cover. Ya tu. Pergilah kira bola ke apa-apa. Bola sepak ada satu je. Kiralah pentagon dia ke hexagon dia ke apa-apa je lah. 7, 6, 5, 4, Tolonglah jangan menang. Tolonglah jangan menang. 3, 2, 1. 20. 20 hexagon putih. Maaf. Tahniah! Kumpulan MM menang! Tak kira betapa hebatnya anda. Taklah, anda tak boleh menang sendiri. Kita api. Assalamualaikum adik. Cerita next aku ni adalah pasal tata tadi. Awak sakit ke? The real plus November. Laju lah. Ya. Over cikgu dia kalau denda. Ni kira okey lagi lah. Pertama ada submit blood test kat kita orang minggu lepas. Mama, bagi
pergi kerja. Jadi hexagon ni bukan saja hexagon di luar. Lagi-lagi benda kecil macam ni, dia punya error. Apa ayah terkejut ni? Class. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Setiap tahun, sekolah kita akan mengadakan anugerah pelajar terbaik bagi setiap darjah. Pelajar yang menerima anugerah ini adalah pelajar yang cemerlang dalam pelajaran, aktif dalam aktiviti di dalam dan luar bilik darjah, serta mendapat tempat dalam mewakili rumah sukan. Jadi, inilah masanya kamu semua belajar bersungguh-sungguh dan sertai seberapa banyak aktiviti. Jangan lupa pendaftaran untuk wakil rumah sukan bermula petang ni ya. Baik, cikgu. Bestnya kalau Mila dapat darjah terbaik, mesti Zara yang dapat. Siapa lagi? Yelah, dia kan pandai jadi ketua darjah. Sukan pun hebat tau. Boleh ke ni? Jom. Rumah sukan. Pendaftaran. Badminton. Tidak! Sudah penuh. Macam mana ni? 200 meter lari pecut? Minggu depan? Baba! Apa? Outstation? Seminggu? Kenapa ni? Kan Baba dah bagi tahu minggu lepas. Mila nak Baba latih Mila untuk lari 200 meter. Mina kan ada. Apa? Kerak dulu. Kelakarlah. Hei, nak apa? Mila nak minta tolong. Boleh? Tolong apa? Latih Mila lari pecut. Jom. Apa? Nak Mina latih Mila lari pecut? Wow, betul ke ni? Rasa macam bermimpi lah. Mina, nak tolong ke tak nak? Okey. Tapi Mina ada 4 syarat. Apa dia? Pertama, panggil Mina coach. Jawab baik, coach. Cepat. Cakap baik. Baik, coach. Apa? Tak dengar lah. Baik, coach. Bagus. Kedua, kerja keras. Ketiga, ikut arahan. Amboi, lebih-lebih pula dia ni. Akhir sekali, percayakan Mina. Menyesal pula minta tolong dia ni. Kegaisan, sedia. Nak pergi mana laju-laju ni? Pergi shopping. Nak lari lah. Apa lagi? Ish, tak boleh. Kena panaskan badan dulu. Perlu ke? Ingat tak syarat-syaratnya? Kalau nak buat dengan betul, kena berlatih betul-betul. Sekarang, ikut Mina. Hei! Mila? Sama-sama. Kuek-kuek. 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 Kuek-kuek.
Tak nak buat dah. Apa? Nak kelakar ke? Tapi memang kelakar kan? Mila ada seminggu je lagi nak hari sukan tau. Kalau Mina tak nak tolong, cakap je lah. Hei, tunggu dulu. Mila kena tenangkan fikiran. Relax. Baik berlatih sendiri. Hei, kita belum habis lagi lah. Nak pergi mana tu? Janganlah merajuk. Mina kan coach. Tapi Mila kan kakak. Beza 20 minit je pun. Ke tepi, ke tepi. Alamak. Mila! Semua okey? Saya okey. Hati-hati tau. Okey. Jom. Lajunya Mina. Macam mana boleh lari laju macam tu? Oh, itulah kehebatan berlatih. Wow. Itulah yang Mina nak latih Mila ni. Maksud Mina? Kalau nak lari laju, kita kena pastikan badan kita dah bersedia. Kalau tak, otot kita boleh tekan dan cedera tau. Lepas tu, nanti badan sakit-sakit. Oh, iyalah. Tak terfikir pula. Maaf, Coach. Tak apa. Esok, kita berlatih lagi. Ya? Baik, Coach. Kadang-kadang, tak semua yang berlaku macam yang kita bayangkan. Tapi, bila kita cuba, bekerja keras, bertawakal kepada Allah, dengar kata cikgu dan percaya kepada prosesnya, insya-Allah semuanya akan baik-baik saja. Lari, Mila! Lari! Mila! 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 Rumah ni tak ada orang kan? Dah lama tak ada orang duduk sini. Kat sana. Ada orang lah dekat dalam. Assalamualaikum. Hai. Kami nak ambil bulu tangkis boleh? Waalaikumsalam. Bulu tangkis? Oh, yang ni Ya. Alamak, kok susah dia pula. Mina lah ni, bagi bulu tangkis masuk sini. Lepas tu, macam mana ni? Umi, pinjam telefon sekejap boleh? Gunalah. Cara-cara layan kawan berkerusi roda. Kerusi roda? Siapa pula yang pakai kerusi roda? Yusra, jiran baru kita. Oh, ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Pelajar terbaik bagi tahun 1 adalah... Saya dapat rasakan sayang. Mesti anak kita. Jamila binti Said. Yeah! Hebatlah Mila. Wah, tahniah. Mesti Puan bangga kan? Hadza min fadli Rabbi. Jadi, Puan bagi makan apa? Mina dah siap homework matematik. Hari ni kan kena hantar. Mina maksud
kelas dulu tau. Cepat, Mina. Siapkan sebelum cikgu masuk. Ayolah, Mila tu pandai. Tapi Mina, Kan? Okey, balik. Betul ke dia ni kembar? kan? Tak siap lagi dah, cikgu. Astagfirullah. Mina, buku mana buku? Tinggal. Okey, jom kita sambung. Semua buka muka surat 35. Malunya adik kembar macam Mina tu. Betul ke dia ni kembar? Yeay, nak main. Mulai hari ni, Mila akan tolong Mina berubah. Berubah? Ya. Siapkan kerja sekolah dulu, baru boleh main. Dah siap? Boleh tahan? Satu muka surat je. Mina! Apa pula ni? Tak ada dah jus-jus sebelum tidur. Mina kena minum ni. Teh chamomile boleh tenangkan fikiran. Macam mana rasa dia? Rasa menyesal. Habiskan teh ni. Jangan membazir. Okey, 3 kali 3 sama dengan 6. Kalau Isaac buat hat-trick untuk 3 kali perlawanan, berapa banyak gol yang Isaac jaringkan? 9. Okey semua, kerja sekolah dah siap? Siap. Esok Khamis. Okey. Pertama, matematik. Kedua, sains. Okey murid-murid, keluarkan buku sains ya. Okey. Cikgu, kalau kita tambah je boleh? Cikgu, jawapan dia 25. Mina, tidur je kerja kamu ya. Maaf, buat malu je. Umi, dulu kalau Umi mengantuk dalam kelas, Umi buat apa? Umi minum air. Ingat, bila mengantuk je, terus minum air. Mina pergi tandas sekejap tau. Okey. Kesian Mila tu kan? Nampak sangat si Mila tu berusaha nak ubah si Mina tu. Mestilah. Malu kot pelajar terbaik ada adik macam tu. Mina, dah pergi tandas ke? Mila tolong Mina. Sebab Mina ni memalukan. Mina cakap apa ni? Mila malu kan? Ada adik macam Mina. Balik nanti kita bincang. Tak ada. Sekarang juga. Cakap Mila, cakap. Mila pun sama je macam diorang. Jangan buat perangai kat sini Mina. Memalukan sangat ke Mina ni sampai boleh jatuhkan maruah Mila? Sebab tu Mila tolong Mina kan? Balik nanti kita bincang ya. Lepas ni Mila tak payahlah tolong Mina apa-apa dah. Dah habis? Mina tahu kan yang Mila sayang Mina. Mila bangga sangat dengan Mina. Umi, Mila nak sangat tolong Mina. Bukan sebab Mila pelajar terbaik. Mila nak Mina jadi lagi baik dari sebelum ni. Subhanallah. Bagusnya Mila. Nak tahu tak? Allah suka kalau kita berubah jadi lebih baik. Betul ke Umi? Ya Allah, tolong bantu Mina untuk berubah jadi lebih baik. Amin. Mila okey je Mina macam mana pun. Tapi Allah suka kalau kita jadi lebih baik.
Mila cuma nak Mina jadi yang terbaik untuk diri Mina sendiri. Maaf, Mila. Mina tuduh bukan. Dah. Tak apa. Dan lagi satu, tak payah kisah apa orang nak cakap ke Mina. Jom. Tunggu. Hari ni, Mina tak tidur langsung dalam kelas. Mina dapat faham apa yang cikgu ajar. Lepas ni, Mina dah tak nak tidur dalam kelas. Wah, syabas Mina. Waktu cikgu tanya depan kelas pun Mina dapat jawab. Masya Allah. Terima kasih banyak, Mila. Sama-sama. Suka tengok Mina Mila selalu ada untuk satu sama lain. Umi Bangga bangga dengan kamu berdua. Twinnie, selamanya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Untuk bahagian ni, kita boleh angkat tangan macam ni. Lepas tu, kita pusing. Press. Korang, Mila nak pergi solat jap tau. Alamak, salah ke cakap nak pergi solat? Solat? Wow, bagus ni Mila. Awal solat? Kan? Macam ni lah pelajar contoh. Lina, awak pilih lagi. Kenapa saya je? Awak pun kenalah jadi macam Mila juga. Mila pergi dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Amin. Wow, bagus ni Mila. Awal solat macam ni lah pelajar contoh. Mesti dia ingat Mila belagak baik. Okey, Mila dah ada ni. Jom mula berlatih. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Kita akan berehat untuk 15 minit ya. Untuk pelajar Muslim, kita ada sediakan ruang solat di sana. Kita belum solat loh. Jom solat. Oh, dah masuk asar. Wow, bagus ni Mila. Awal solat? Nak cakap macam mana ni? Takkan nak cakap solat. Nanti mesti kena perli lagi. Mila, nak pergi solat ke? Tak. Tandas. Aduh, apa saya nak cakap ya je? Nak pergi tandas Nak ikut? Nak juga? Okey. Jom. Jom, Mila. Mila, okey ke? Okey je. Kenapa Mila ni lama sangat? Sakit perut kot. Luna,
Sarah bagi tahu saya tadi, nanti ada pelajar baru. Wah, bestnya. Harap-harap dia... Kenapa Mila basah-basah ni? Kita buat sama-sama. Ya, betul. Boleh buat macam ni. Sekarang. Mila nak pergi mana ni? Nak pergi... tak pergi mana, cikgu? Tolong cikgu boleh? Boleh, cikgu. Tak lambat ni nak solat. Ya Allah, tolonglah. Mila nak solat. Alamak, dah sejam masuk asar ni. Maaf tak, Mila lambat. Ada latihan bola tadi. Mila, kenapa ni? Mila nak pergi solat. Pergi je lah. Tapi Mila seganlah nak minta izin keluar. Kenapa pula? Bukan buat benda salah pun. Nanti dia orang cakap Mila ni belagak bagus pula. Sebab jaga solat. Kita memang kena jaga solat kan? Betul juga. Solat kan wajib. Kenapa nak takut? Jom. Test. Korang, Mila nak pergi solat. Korang semua dah solat? Jom solat. Oh, terima kasih ingatkan. Jom kita pergi solat. Jom pergi. Nak ikut juga. Nanti kalau Mila nak solat, ajar lagi sekali tau. Okey. Korang, jom solat. Okey. Dah salah. Jom solat. Jom. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Semua dah bawa? Lama pula bapa kamu ni. Perut menggaram. Silap. Meragam. Tak apa. Okey dah. Jom. Kang lewat lagi. Okey sayang. Okey, jom. Cepat. Jom. Baju bapa terbalik. Astagfirullah. 5 minit. Tapi kita dah lambat dah ni. Assalamualaikum. Kami dah balik. Itulah. Ramai pula tu pelawat. Dah lah kita terlambat. Baju terbalik pula tu. Allahu Akbar. Nasib baik Mina tegur. Mila, macam mana sekolah tadi? Mila okey? Okey je. Knock. Siapa tu? You. Yuhu. Baju bapa terbalik. Ya Tuhan. Yuhu. Mila okey ke? Mila, ceritalah. Umi boleh dengar. Sebenarnya tadi... Mila, tengok rambut dia. Ada kelimumur.
Mila. Bagi tahu je. Mila, boleh kongsikan jawapan kamu? Boleh, cikgu. Jadi, kalau paman bagi 35 buah orang sama rata, kepada 7 orang anaknya. Oh, siapa tu? 5. Jawapannya 5, cikgu. Mila. Terima kasih, Mila. Betul deh. Mila kentut. Mana ada? Oh, bukanlah. Bukan saya. Mana? Ya ke bukan Mila? Betul. Bukan Mila. Dah, shush. Aha! Dah agak dah. Betul lah. Mila yang ketuk tadi. Ya Tuhan. Aduh. Maaf. Oh, Mila dah nak tipu. Tapi Mila malu kalau kawan-kawan tahu. Tak apa, Mila. Biasalah tu. Kentut maknanya badan kita sihat. Dah, Mila jangan risau. Orang takkan tahu kalau kita tak cerita. Siapa gerak? Kita Ama Kaya. Alah. Siapa gerak? Oh, Assalamualaikum Pak Yaakob. Selamat petang. Waalaikumsalam. Petang. Mana dah tambah busuk ni? Oh, Mila kentut ni. Mana ada? Ni bau baja. Oh, tapi bau dia sebiji macam kentut Mila. Janganlah Mila. Tak bolehkanlah. Pakcik Yaakob. Pakcik Yaakob tahu tak? Semalam kan Mila kentut dalam kelas. Ramai-ramai. Kan Mila tak sengaja. Macam ni. Puat. Tak apa, Mila. Biasalah tu. Cumanya lain kali kalau rasa nak kentut, cari tempat yang tak ada orang. Nak kentut lah tu. Lepas tu, baunya. Siap. Wow, tajuk esei Kentut Mila. Astagfirullah. Mila. Ya, Mila. Kan benda biasa. Tapi Mila tak suka. Hey. Astagfirullah. Tak chill lah dia ni. Nanti kalau jadi Kak Mina, baru Mina tahu. Mina? Oh, ya? Tolong bacakan esei kamu. Oh, okey. Okey, Mina. Baca. Perkara yang paling melucukan dalam hidup saya adalah... Uish, siapa kentut ni? Mina. Mina kentut Mina kentut. Mana ada? Bukan saya. Bukanlah. Betul ke bukan Mina? Macam ni. Pot. Apa? Dah bunyi kuat. Busyuk pula tu. Maaf. Mina tak sengaja. Busuk macam baja. Baliknya. Tengok bajunya terbalik. Apa? Tengok rambut dia. Banyak je kira. Pakai baju terbalik. Bau baja. Mina. Istighfar Mina. Astagfirullahalazim. Maaf Mila. Maaf sangat-sangat. Mina tak buat lagi lepas ni. Janji. Esei Mina. Mina janji. Lepas ni apa saja aib Mila, Mina takkan cerita kat orang lain. Maafkan Mina. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. Real class. Zaman kecil-kecil Atuk selalu tahu bawa Baba pergi ada satu taman ni. Ui, banyak betul kenangan. Bolehlah, nanti kita pergi nak? Okey, dah sampai. Baba tunggu sini tau. Mila ada 15 minit je nak tukar baju semua. Nanti Karang lambat lagi. Mila. Kenapa tu Mila? Nak Baba hantar pergi klinik? Tak payah. Okey je Baba. Sakit perut je. Makan ubat okeylah ni. Okey. Mina, bawa Mila masuk bilik ya. Okey. Rehat-rehat je ya sayang. Okey. Dah lah tu. Sakit perut? Bukan dah guna ke alasan tu hari tu? Mila dah tak ada idea lagi dah. Makan dah? Kenapa tak suka-sukan? Sukan best apa? Mila tahu kan, Mila tak suka dipaksa. Hop tu. Laju lagi. Buat apa tu? Lari. Tak sukalah tengok rumah sukan. Mina? Janganlah cerit. Allahurakbar. Kalau gagal lagi ni, habislah. Habis tu nak buat macam mana? Macam mana apa? Belajar je lah. Lagipun, bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Mina! Belajar. Baju kotor ni. Belajar. Bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Itulah dia. Mina dengar ni. Mila ada idea yang baik punya. Boleh jadi ke ni? Kita cuba dulu. Wah, betul-betul jadilah. Okey, kita akan bertukar dari hari ni ke hari ni. Macam? Okey. Kita tengok balik soalan dia. Jadi jawapannya B. Sebab herbivore makan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Ya. Tepat sekali. Nah, Mina cuba buat ni dulu. Roger. Kalau ada apa-apa, nanti panggil je Umi. Siap. Biar betul. Wah, semua betul lah Mina. Mestilah. Senang kacang goreng pisang. Mila? Mila? Ya, saya. Okey ke tu? Nampaknya Baba dah tak payah nak tolong tu. Ikat tali kasut. Senang kacang. Okey. Mina yang ajarkan. Hello. Hai. Dah nak kantoi tadi. Pasal tu kan Mila tak reti nak ikat tali kasut sendiri ke? Sebab itulah Velcro tu wujud. Dah. Velcro? Benda tu. Mina pun satu. Soalan yang senang kacang macam ni pun tak dapat jawab ke? Sebab itulah Mina dapat F. Dia tak ya Habis tu nak berhenti dah ke? Mana boleh? Tapi Mina kena dapatkan A. Tapi kata nak win-win situation. Ingat tak? Tahu. Jomlah, kita boleh buat punya. Sama-sama. Tak payah lari-lari dah. Tengah panas, peluh-peluh.
Okey. Jatuhlah. Mina. Mila. Psst, Mila. Apa? Baba tengah panggil tu. Kejar Baba. Gede-gede. Gede-gede. Mina, bukan macam tu lah nak turun tangga. Kena lemah lembut sikit. Macam ni. Mina pula cuba. Hari yang dinantikan. Ke garisan, sedia, mula. Kertas lagi. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Baba tengoklah, tengok. Mari Baba tengok. Wow, hebatnya Mila. Cayalah, Mila pun. Ada apa ni? Nah, cuba Umi tengok. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Tak ada siapa pun perasan. Itulah tu. Kalau macam tu, kita teruskan je lah. Narik. Mila. Lepas tu dapatlah jawapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sedia? Yeay, dah sampai. Oh yeah, tepat pada masanya. Mila, tolong Umi sayang. Umi rasa tak sempat ni buat seorang. Jom. Cantiknya. Hei, jomlah. Main kat luar, jom. Ready ya? Okey. Kiri. Kiri. Allah. Macam ni. Apa jadi ni? Hei, okey tak ni? Sakit kepala? Okey. Baba tahu. Sian Mila. Terima kasih Mila sayang. Takkan nak tipu Baba, kan Mina? Dah. Jom masuk. Dah cukup. Tak mau dah. Kita bertukar baliklah. Setuju? Kita kan dah dapat apa yang kita nak. Betul. Mila rasa bersalah sangat. Tak nak tipu dah. Jom jujur dengan Umi Baba. Apa? Mila ni biar betul. Ingat tak masa Mila terpecahkan pasal Umi dulu? Tak sengaja pun. Tapi bila jujur, lagi teruk kena denda. Tak pun macam ni. Kita berhati menipu, tapi tak perlulah nak cerita semua. Kenapa tu? Tak ada apa-apa pun. Mina. Allahu Akbar. Mana pula dia pergi? Umi! Tolong. Siapa sama Mila pergi? Itu bukan lipas. Umi, jangan pukul dia. Mina, cepat. Mana Umi? Kejap. Tak, Umi jangan. Tunggu Mama nak
Takkanlah gerak. Tak kisahlah kau berbanyak kepada sumur ke cepat. Amal kejap. Janganlah gerak. Dia gigit. Tak. Dia herbivore. Kumbang badak makan buah, nektar dan sap. Jeli buah. Gigit anak saya? Mana? Tunggu dulu. Mila, cepat. Sini. Tutup. Hebatlah, Mina. Jayalah, Mila. Alhamdulillah. Korang bertukar? Mana ada? Okey. Umi bagi tau Baba. Baba, janganlah. Nak buat apa ni? Buat je macam biasa. Tak reti. Baba, Mila menipu. Relax. Jangan gelabah. Mina, tolong. Mila, shh. Anak-anak Baba menipu? Tak. Mana ada? Okey, Baba percaya ke anak-anak Baba? Mila jujur kan? Anak yang baik, soleha. Baba percaya kan Mila? InsyaAllah. Tak, Baba. Kita orang tipu. Mina tak dapat ni. Lepas tu Mila tak reti sukan. Kita orang janji tak nak buat dah. Tak mau. Tapi lepas tu Umi, lepas tu Kumbang, lepas tu... Maaf, Baba. Mina tak mau. Dah. Tak apa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Masya Allah, nampak sedap lah. Mina. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jazakallah khairan, Mina. Wa iyak. Sakit perutlah. Tapi Mina nak makan. Mina. Pergilah tandas. Cepat. Maaf. Jangan makan Mina punya tau. Mina. Hei, tu Mina punya. Ada saya kisah. Kalau makan kena duduklah. Dan baca bismillah. Barulah lega. Jom. Mana sandwich Mina? Mila. Kan Mila. Habis tu, Mila. Sandy. Sandy? Siapa tu? Ambillah kalau boleh. Kau balik makanan Mina. Tu Mina punya. Ada laparnya. Koro. Tak nak bagi.
Mina bagi tahu cikgu. Cikgu. Ambillah balik. Mila, berlakonlah betul-betul. Mina lah pula jadi Sandy. Nyam 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 nyam. Nyam nyam nyam. Sandy, itu Sandy saya. Ada saya kisah. Mila, janganlah senyap. Cakap. Mila tak retilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba. Mina Mila buat apa ni? Meriah betul Baba dengar. Macam ni Baba. Macam itulah ceritanya. Kawan-kawan lain pun pernah kena juga. Baba tahu tak nak buat apa. Ini perkara serius. Okey, bila Sandy buat macam tu, Mila ada rasa marah tak? Ya, marah sangat. Mila pula ada rasa sedih? Rasa takut ke? Itu namanya buli. Buli? Iya. Mila kena bagi tahu kat Sandy apa yang dia buat tu salah. Tapi kalau dia tak nak dengar macam mana? Kalau macam tu, bagi tahu cikgu. Ingat, buli tu salah. Buli tu salah? Kalau dia buat lagi, kita bagi tahu cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Au. Bagi sini. Hey, itu Mina punya. Tak dapat. Bagilah balik. Tak nak. Berhenti, Sandy. Awak tak boleh buli orang. Ini saya punya. Tak apa, Mina. Nanti kita kongsi ini, ya? Torang bagi tahu cikgu. Bagi tahulah. Tak takut pun. Zara. Tolong. Mina. Hemat maneuver. Hem apa? Tu. Sandy tercekik. Keluar dah. Kenapa ni? Sandy tercekik. Awak okey tak? Kamu berdua ke yang tolong? Terima kasih. Maaf. Kami maafkan. Tapi, tolong jangan buli lagi. Sandy, ikut saya ke bilik guru sekarang. Awak tahu kan buli ni salah? Alhamdulillah. Dah selesai pun masalah ni. Twinny, selamanya. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class.
Hari ni cikgu nak kamu bacakan karangan kamu. Siapa nak mula dulu? Saya, cikgu. Saya. Jangan pilih Amna. Saya nak. Saya. Ha, Amna dulu. Betul lah kot. Dia bukan hebat berenang je. Dia pandai cakap tau. Hebat kan? Wah, saya pun nak jadi macam dia lah. Dalam mimpi lah. Amna, boleh teruskan? Bismillah. Amna, tunggu. Hai Amna, boleh kami duduk sini? Boleh. Mila nak baca karangan Amna boleh? Okey. Nabi Muhammad ialah... Wah, bestnya karangan ni. Biasa-biasa je. Ni bukan biasa-biasa. Hebatlah Amna ni. Bukan tu je. Amna ingat tak? Ada 8 planet dalam sistem suria kita. Planet terdekat dengan matahari dan terpanas ialah... Zura. Zura. Bagus, Mina. Patutlah Mina tahu jawapan dia. Amna, kenapa Amna lari waktu cikgu suruh baca karangan? Saya takut. Kenapa? Saya takut orang ketawakan saya. Kenapa fikir macam tu? Benda ni dah pernah jadi. Saya salah sebut satu perkataan je. Siapa tu? Tak baik tau ketawakan orang. Kesian Amna. Mesti Amna sedih kan? Jangan risau. Kami boleh tolong. Tapi kalau saya tak boleh juga, macam mana? Nanti orang lain ketawakan saya lagi. Tak apa kalau buat salah. Yang penting, kena berani dan cuba buat yang terbaik. Amna mesti boleh. Okey, saya cuba. Tarik nafas. Tahan dan hembus. Tarik nafas. Tahan dan hembus. Amna buat yang terbaik tak? Okey. Baginda. Ramadi. Amna, anggap je pakcik Yakub tu kentang. Alah, kentang. 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 Tak jadi. Abaikan jadi orang, Amna. Saya tak boleh. Amna. Saya tak boleh buat. Saya tak berani. Maaf sebab susahkan awak berdua. Amna jangan risau. Kita orang boleh tolong. Tapi saya tak boleh. Susah. Tak apa, jangan risau. Yang penting, Amna kena berani. Dan cuba untuk buat yang terbaik. Korang rasa saya boleh buat? Amna mesti boleh. Terima kasih percayakan saya. Saya cuba. Jom kita berlatih. Jangan tengok kat mata dia orang tau. Tengok kat dahi. Amna. Cuba baca doa ni. Bagus ni Amna.
Baik, kelas. Siapa nak bacakan karangan dia dulu? Saya. Silakan Amna. Bismillah. Amna mesti boleh punya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jangan tengok kat mata dia orang tau. Tengok kat dahi. Amna. Kentang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang sangat istimewa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Hai Mila. Umi, kenapa dengan Mila tu? Cuba tanya Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, dah kenapa? Okey, statilah. Tak nak cakap tak apa. Ingat tak? Minggu lepas Mina sibuk sangat dengan training. Jangan sayang. Panas. Assalamualaikum. Ya, saya. Apa boleh saya bantu? Of course. Boleh. Boleh tahu tema yang puan nak? Okey. Amar, bagi balik saya. Please. Amar, duduk elok-elok. Tak boleh. Amar. Maaf, Puan. Boleh tunggu kejap? Kejap, ya? Mina. Tolong Umi kejap, sayang. Tapi Allahu Akbar. Mina tak ada kat sini. Oh, iyalah. Training bola. Umi lupa. Mila, tolong Umi mandikan Amar boleh? Boleh je. Terima kasih. Hello? Terima kasih tunggu. Mana tadi? Oh, ya. Anniversary. Mina, jaga sana. Lupa. Training. Amar. Kejap. Tunggu je. Oh, tolong onkan mesin basuh, sayang. Mila, tolong tengokkan Amar, ya. Mila, boleh tolong? Mila, tolong. Mila. Balik kita. Dahlah. Nak ni. Mila. Amar. Mila, ada nampak bulu ayam Umi tak? Oops. Makasih. Amar pula kena tukar lampin. Ya. Yang kat rak bawah tu je kan? Sayang. Terima kasih. Yay! Woohoo! High five! Yay! Amboi. Macam seronok je tu.
Untunglah ada training untuk perlawanan. Lepas tu, kita sorang-sorang buat kerja kat rumah. Padahal, ni semua kerja berdua. Untunglah dapat banyak pahala. Apa dia? Iyalah, orang yang tolong mak bapak ni pahalanya banyak tau. Mak bapak pun sayang. Oh, Mila. Terima kasih. Penat dia tolong-tolong. Umi hargai sangat. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat Allah kurniakan Umi anak yang rajin macam Mila ni. Ingat tau, buat semua ni bukan untuk Umi atau hadiah, tapi kerana Allah. Umi, Mila pegang baca tadi. Tak cuci tangan lagi. Alamak, macam mana ni? Mila! Piuh, jangan tahu-tahu je. Sen kita sumbat lagi lah. Nah, macam biasalah ya. Mila cuba untuk ikhlas kerana Allah. Tapi Mina asyik buat hal. Cabar kesabaran Mila. Menggugat keikhlasan Mila. Ni kenapa sepah-sepah ni? Dah habis makan tak ada tina angkat? Astagfirullahaladzim. 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 Setiap kali geram, Mila fikir balik. Semua ni lillahi ta'ala. InsyaAllah, Allah akan bagi pahala yang banyak. Bila niat kita betul. Seriuslah. Umi, nak ni boleh? Ambillah, boleh. Terima kasih, Umi. Sayang, Umi. Nanti Umi potong duit belanja ya. Umi. Gurau. Bismillahirrahmanirrahim. Mila. Ya. Maaf tau. Mina tak ada niat pun. Nah. Ini untuk Mila. Terima kasih banyak. Tak apalah. Mila maafkan. Tapi lepas ni jangan buat lagi tau. Okey. Lepas ni Mina tolong. Janji. Sehari curihat. Kata lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Masya Allah, Mila. Nak semak keputusan periksa ke tu? Yelah. Tak sabar nak dapat straight A's lagi. Mila dah belajar sungguh-sungguh kali ni. Ya. Dah keluar. Straight A's menjelmalah. Balik dengan cikgu. Mila kan genius. Mana pernah dapat B? Mila tengok. Okey je ni. Mila pun dah dapat A. Hello Mila. Keputusan baik macam biasa? Taklah Umi. Mila dapat 1 B.
Okeylah tu. Mila kan dah buat yang terbaik. Mila okey? Okey je. Mila punya pula. Mila, jom. Mila sedih sangat. Mila tak pernah dapat B sebelum ni. Janganlah sedih. Sabar, Mila. Lah Tarzan. B tu pun pemberian Allah. Anda rasa anda tak pandai? Atau tak dapat A periksa kali ni? Marilah daftar di kelas tuition B Smart. Kenapa B Smart? Mila nak A Smart. Jom buat benda lain. Majalah baru. Mila ajar cara nak gembira. Mula-mula, Mila kena senyum. Dan lupakan benda yang buat Mila sedih. Be positif. Nombor 7 jadikan hat-trick semalam. Hebat. Tak sangka betul. Wah, betul ke? Mesti hebat perlawanan tu. Hat-trick tu apa? Wah, hebatnya. Masya Allah, hebatnya Mina. Mestilah. Mina kan main hari-hari. Mila pun belajar hari-hari. Kenapa periksa kali ni dapat B? Mila, ada orang dapat lagi teruk tau. Syukur. B. B untuk beruang. Okey, Amma. Huruf seterusnya. B. Huruf lepas tu. Sabar, Mila. Be positif. Mila tak nak be positif. Mila nak A positif. Oops, maaf. Kesiannya. Mila, ada orang dapat lagi teruk tau. Betul lah. Mila kena bersyukur. A plus? Sabar, Mila. Be positif. Be positif. Be positif. Mila bolehlah cakap. Mila dapat A plus. Kenapa ni? Oh, tak apa sayang. Tak apa. Nangislah. Kenapa Mila nangis? Mila sedih sebab keputusan Mila. Padahal Mila dah belajar hari-hari dah. Tapi Mila kata tak payah sedih. Sebab itu pun Allah yang bagi. Mila takut Allah marah kalau Mila nangis. Macam tak bersyukur. Mila tak faham kenapa Allah bagi Mila dapat B. Padahal Mila dah usaha dah. Mila tak belajar pun tapi boleh dapat A+. Boleh jadi apa yang kita nak buruk untuk kita. Tapi kadang-kadang apa yang kita tak nak tu yang sebenarnya baik untuk kita. Umi tak tahu kenapa Allah uji Mila dapat B. Mungkin kita akan tahu himanya esok. Mungkin tahun depan. Atau mungkin kita takkan pernah tahu pun bila. Umi kan sentiasa ada dengan Mila untuk bantu Mila lalui ujian ni. Dan tak salah nak sedih, menangis. Rasulullah pun pernah sedih. Semua perasaan ni daripada Allah juga. Bukan begitu saja. Jadi, kalau rasa nak nangis, nangis je. Nangislah puas-puas. Terima kasih, Umi. Mila rasa Mila kena belajar untuk redha dengan ketentuan yang Allah bagi. Okey, tak mau marah-marah lagi. Tak elok. Mila minta maaf. Mila pun. Masya Allah. Mila tak pernah pun terfikir nak buat macam ni. Macam mana Mina buat? Tak tahu. Mina buat je. Tanya Mina. Hebatlah Mina ni.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class.